Alhamdulillah, ini satu parcel yang saya terima daripada Public Gold. Hari itu saya ada buat withdraw pengeluaran emas fizikal dari akaun GAP saya. Nampak Allahu Akbar. Dah nampak dah. Folder warna pink. Okey, ini adalah kertas ataupun resit pengeluaran emas. Saya ada keluarkan 1 gold bar, 1 gram buah manggis, satu lagi piala emas. Macam mana rupa bentuk gold bar, 1 gram buah manggis dan piala emas keluaran Public Gold. Piala emas ni sebenarnya sempena World Cup tau. Inilah yang England dapat tempat ketiga. Okey, nampak Allahu Akbar. Jom kita tengok. Bismillah. Okey. Ini yang pertamanya gold bar buah manggis. Cantik tak tuan-puan? Satu buah manggis. Subhanallah. Ini satu lagi edisi World Cup. Nampak? Alhamdulillah tuan-puan. Jadi sebab itu saya bagi tahu pengeluaran emas fizikal dekat Public Gold ni sangat mudah, sangat senang, malah kosnya sangat-sangat minima. Sangat murah lah, bahasanya murah lah tuan-puan kos. Jadi siapa yang nak simpan emas dekat platform Public Gold, yang masih lagi belum ada akaun Public Gold, jom saya bantu tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun tuan-puan boleh register sendiri akaun emas tuan-puan secara online. Boleh rujuk pin video saya. Saya dah buat penerangan A sampai Z macam mana cara-cara nak daftar akaun emas Public Gold. Jom saya bantu anda. Ingat emas, ingat Public Gold.